Nak siapkan order 18 paket nasi biryani untuk doktor-doktor yang datang ke masjid program derma darah. Mula-mula Zu siapkan dalca untuk 18 bungkus. Tapi ini ada order pada petang hari nanti, jadi Zu buat lebih lah. Yang ini order tengah hari. Nasi ni Zu masak 2 kilo lebih. Lebihnya dalam 250 gram macam tu lah. Siapkan ayam goreng berempah, ayam serai yang di blend, serbuk cili, kunyit, garam sikit, gula sikit. Lepas tu kalau nak letak halia pun boleh, optional yang tu. Kalau nak letak bawang merah pun boleh, cuma jangan banyak lah, nanti dia hangus bila kita goreng. Gaul rata semuanya, lepas tu jadilah ayam goreng berempah. Alhamdulillah nasi dah masak. Ini Zu bancuh ni teh or ais untuk hidangan tengah hari nanti. Zu guna bekas yang 500 ml ni. Zu jual tak mahal, RM1.50 je satu. Daun salad ni Zu dah siapkan, masukkan ke dalam plastik supaya dia tak lebam bila kita pack dengan nasi tengah panas tu. Acar nanas dah siap, Zu dah pack dah dalca. Ayam goreng pun dah siap. Sekarang Zu nak pack nasi ni. Zu akan letak sedikit pewarna merah oren ke atas nasi biryani supaya ia cantik. Jangan letak banyak, letak sikit je. Bila kita gaul nanti biar dia ada sikit-sikit je colour merah oren tu. Kalau banyak sangat dia jadi tak cantik. Gaul rata dulu. Nak pack, mula-mula Zu akan letak nasi. Selepas siap Zu letak nasi, Zu akan letak dalca yang telah di pack. Susun satu paket tu, letak satu. Ini untuk satu portion orang dewasa. Kemudian Zu akan letak ayam berempah. Satu paket nasi biryani ayam berempah yang saiz besar ni, harga terkini RM7 sahaja. Siapa-siapa nak boleh WhatsApp Zu ya, 019-9623581. Murah je. Tak adalah jual mahal kan, kita kongsi-kongsi rezeki. Lepas tu Zu akan letak nenas dulu. Dah letak nenas, baru Zu letak daun salad. Tara, ini yang dah siap di pack. Dan ini teh or ais RM1.50.